Kalau saya tipu bang, balik ni saya kena langgar dengan lori tai. Kak, pakai helmet sekarang ada ke helmet bajet bawah 300? Saya nak pergi ride ni kak. Ada? Tok Ahmad sekarang tengah buat sale tau. Dari 3 hari bulan 4 sampai 1 hari bulan 5 2026. Kalau abang nak tengok helmet apa yang bajet bawah 300, jom ikut saya. Oh baik. Ush, banyaknya helmet ni. Macam menarik je. Saya buat. Helmet ni macam baik kan ni. Mesti mahal kan? Mana ada mahal bang. Tak mahal ke? Tak mahal. Ya? Ni bang kan, ni KYT Hellcat lah bang. Ya kak? Ini dia single visor lah. Ni untuk harga asal dia 270. Tapi sekarang Tok Ahmad tengah buat sale kan. So lepas harga sale kita bagi abang 250 lagi. 250 saja kak? Mana nak dapat bang? Kak. Design lawan bang. Lawa kak? Abang boleh pilih. Cantik kak. Memang cantik bang. Rugi tak kan? helmet ni je kak? Ada helmet lain tak? Ada helmet lain. Yang depan ni pun baik juga ni. Ni rival. Lawa tu. Siap bagi smoke kan. Bang. Ya, Ini saya boleh recommendkan kat abang tau. Ya kak? Ini bang, dia siap datang dengan visor smoke dengan spoiler belakang sekali bang. Visor smoke siap spoiler belakang kak. Cantik kak ni. Dekat depan helmet je. Ada berapa colour je kak? Helmet warna, jangan cakap. Tengok ni. Banyaknya colour kak. Memang banyak. Nak warna pink. Kalau kakak kat luar sana nak suka warna pink, boleh ambil warna pink. Ini memang boleh macam lah. korang tengok memang lawa lah. Lawa berapa ni kak? Untuk harga asal dia 280. 280? Ya, lepas kita buat sale ni, harga dia ni korang boleh tengok. Ini 230 je. Siap dapat dengan visor smoke dengan spoiler belakang ni. 230 siap dapat visor smoke dengan spoiler belakang. Memang cantik lah kak. Ngam-ngam dengan bajet saya ni. Memang kena sekali. Okey kak. Warna memang banyak ni. Tinggal pilih saja bang. Memang tak salah aku datang kat tukar helmet ni. Bang, Ya kak. abang nak helmet bajet bawah 300 kan? Betul kak? Ni saya boleh recommend ke abang yang padding dia lembut, nak bawa pergi ride pun tak ada masalah. Memang serius sedap, ah? padding dia memang lembut. Mesti mahal ni kak. Ini MHR Beats bang, V1 dengan V2. Ni yang plain lah. Yang plain ni, abang boleh tengok ini warna pearl white bang. Memang cantik bang. Saya pun minat pearl white. Motor saya pun warna putih padding kak. dia sedap bang. Padding dia Memang lembut kak. memang lembut bang. Tapi kak mesti mahal ni kak. Mana ada mahal. Harga asal ni nak tahu berapa? Berapa kak? 220. 220? Tapi lepas kita buat sale ni bang, harga dia 199 saja. 199 je? Untuk yang plain ni Serius bang. lah? Ya bang. Tak main-main tak tipu Tak main-main, tak tipu bang. Kalau saya tipu bang, balik ni saya kena langgar dengan lori tai. Okey. Ini bang. Memang cantik. Untuk warna abang boleh tengok lah. Abang nak warna hitam ke, warna pearl white ke, memang lah. Cantik lah. Memang cantik warna dia. Saya tengok yang helmet lain ni. Saya macam tu sampai ni lah. Ush. Ni pun baik pula ni. Ada design-design. Memang ngam lah. Ini lagi baik bang, design dia. Abang boleh tengok sendiri bang. Ini bang, siap spoiler belakang bang. Nampak ni. Memang lawa kak. Saya minat yang design-design macam ni kak. Ini bang, untuk harga asal bang 350. Macam 350 Tapi lepas kak. kita buat sale ni bang, harga dia kita bagi 290 saja. 290 kak macam ni. 290. Serius lah kak. Akak tak tipu saya ni. Dalam padding dia sedap, lembut. Mana nak dapat bang, harga 290 ni bang. 290 kak. Dekat tekan helmet je. Betul lah kak. Lepas ni saya confirm saya beli kak. Confirm. Confirm beli confirm. Mau lawa-lawa kak ni. Okey. Nah, kalau macam tu kak, saya ambil yang ni kak. Ambil yang ni kak? Kak. Tapi yang ni bang, kata abang nak bajet bawah 300, ini 380. Awak cakap saya macam saya tak ada duit je nak beli ya? Tak adalah, tadi abang tanya nak bajet bawah 300, saya bagilah helmet lain. Suka-suka saya lah duit saya. Saya nak pakai kan? Mamlat nak kelempang saya tahu lah. Dah, pergi kaunter bayar. Baik kak.